konsep mukjizat. Ini asas kepada kefahaman mukjizat. Mukjizat kalau diterjemahkan dengan miracle, dengan keajaiban, dia terjemahan yang tak sampai kepada maksudnya. Secara asasnya kita boleh katakan mukjizat ni satu keajaiban lah, miracle lah. Tapi dia tak sampai kepada makna mukjizat yang sebenar. Makna mukjizat yang sebenar, dia ada 3 sisi. Yang pertamanya, dia merupakan perkara yang mencarikan adat. Benda yang di luar kebiasaan. Yang keduanya, dia datang daripada orang yang mendakwa jadi nabi ataupun rasul. Yang ketiganya, perkara tersebut tidak boleh dilakukan oleh manusia lain. Tidak boleh dilakukan oleh makhluk lain. Tidak boleh dilakukan oleh sebarang ciptaan yang lain. Dia bukan para nabi dan rasul ni buat sendiri tak. Maksudnya Allah yang berikan kepada mereka. Maka mukjizat ialah perbuatan Allah yang berlaku ataupun yang dizahirkan pada diri para nabi-nabi. Maka dengan kefahaman mukjizat yang begitu, maknanya jauh lebih besar daripada miracle lah. Miracle dia tak sampai kepada makna tu. Bila kita hanya faham makna miracle, dia tak sampai kepada makna mukjizat yang sepatutnya. Situ. Itu yang pertama. Kemudian mukjizat seperti mana yang disebutkan oleh Tuan Guru kita, rahimahullahu ta'ala, dia menepati firman Allah. Dia bukan firman Allah secara macam Al-Quran lah. Tapi seseolahnya dengan mukjizat itu, seseolahnya Allah berfirman, hamba-Ku telah benar atas apa yang dia sampaikan. Contohnya macam mana Nabi Allah Saleh alaihi salam, bila mana berdakwah kepada umatnya minta mukjizat, bukti kerasulan. Maka Nabi Saleh bertanya, apa yang kamu mahukan? Maka dia berkata, tu bukit tu, ada batu besar dekat situ tu, keluarkan seekor unta daripada dalam batu tersebut, dalam perut unta tu kena ada anak. Batu bongkah besar lah. Dalam tu, keluarkan unta daripada situ, dan dalam perut unta tu kena ada anak. Unta yang hamil. Maka Nabi Saleh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah perkenankan doa tersebut, maka jadi macam yang diminta. Batu tu terbelah, keluar seekor unta, naqatullah dalam Quran tersebut, hazihi naqatullah, ini unta Allah Subhanahu wa taala, dan dalamnya adalah ada anak, ada kandungannya. Maka benda ni yang disebutkan sebagai mukjizat. Allah yang jadikan benda tu, bukan Nabi Saleh sendirilah. Macam tu juga dengan yang berlaku pada Nabi Musa alaihi salam, yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam dan seluruh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dia seseolahnya Allah menyebutkan apa yang hamba-Ku sampaikan ini sebenarnya datang daripada Aku, ini bukti yang Aku berikan. Ini surat sokongan ataupun surat pengesahan bahawasanya mereka ini nabi-nabi dan rasul-rasulku. Ini maksud sadaqa abdi fima yuballighu anni. Jadi perbuatan Allah menzahirkan mukjizat itu seumpama Allah berfirman. Sadaqa abdi fima yuballighu anni. Dan benda ni yang berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh mengatasi mukjizat rasul-rasul yang lain. Seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama kita di dalam kitab-kitab mereka. Satu. Kemudian mukjizat ni dah awal-awal lagi, saya nak masukkan ke dalam teknikal sikit lah. Sebab kita awal lagi. Bagi semangat sikit. Bagi jelas. Sebab mukjizat ni kadang-kadang kita ambil ringan. Jadi saya nak bawa beberapa perspektif untuk kita lihat mukjizat dengan mata yang lebih holistik. Mukjizat ada dua kategori. Yang pertamanya kategori yang terbatas pada zaman, masa, tempat, lokasi dan orang yang menyaksikannya. Ini sejenis mukjizat. Satu kategori mukjizat. Dia terbatas pada masa tu, untuk orang situ dan di tempat tu. Maksudnya kalau berlaku sesuatu mukjizat, tapi kalau bukan pada hari ni, esok kita tengok belum tentu ada mukjizat tu. Contoh macam terbelahnya laut bagi Nabi Musa alaihi salam. Dia jadi waktu tu lah. Jadi kalau kita mai hari ni, kita pergi tengok ke Laut Merah tu, Kulzum, tak ada dah lah laut terbelah tu. Sebab dia berlaku hanya pada masa tu. Orang yang mai kemarin, sebelum daripada berlaku mukjizat itu, dia takkan tengok laut tu terbelah lah. Orang yang mai esok selepas daripada berlaku mukjizat tu pun, dia takkan tengok lah mukjizat tu. Dia terbatas
hanya pada waktu tu. Dan kepada orang yang ditentukan dan orang yang sepatutnya melihat. Maksudnya kalau contohlah kita di sini, mukjizat tu berlaku di Johor contohnya, kita tak tahu juga. Dia terbatas kepada mereka yang menyaksikannya. Gitu. Tu asas kepada mukjizat. Satu kategori mukjizat. Jadi orang yang selepas daripada mereka yang tidak berkesempatan untuk menyaksikan mukjizat-mukjizat itu, mereka hanya menyampaikan khabar itu kepada orang lain. Mereka yang melihat, mereka menyampaikan kepada anak cucu dan keturunan mereka dan seterusnya, dan benda tu direkodkan. Ini satu jenis mukjizat. Dia tidak kekal. Dan 99.99% mukjizat berada dalam kategori ini. 99.99% berada dalam mukjizat dalam kategori ini. Maksudnya, mukjizat nabi-nabi yang terdahulu termasuk juga dengan sebahagian besar mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah selesai masanya. Kita hanya ada rekod saja. Kita hanya ada khabaran yang menceritakan tentang mukjizat-mukjizat itu daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Al-Quran sendiri dan sebagainya. Satu kategori lagi. Dan dalam kategori yang satu ni hanya ada satu saja mukjizat yang dalam kategori ni, iaitu mukjizat yang kekal sampai hari kiamat. Iaitu Kitabullah Al-Quranul Karim. Ni satu-satunya yang berada dalam kategori yang kedua. Dia kekal sepanjang zaman. Daripada dia diturunkan sampailah kepada kita, sampai masa yang disebutkan dalam hadis, Allah akan angkat Al-Quran daripada muka bumi ini. Maka ni kekal. Jadi mukjizat yang dah lepas-lepas tu dia bukan habuan kita. Allah tak kurniakan kepada kita kesempatan untuk menyaksikan dan mengalami sendiri mukjizat-mukjizat itu. Hanya ada satu mukjizat yang kita boleh akses sekarang, iaitu Al-Quranul Karim. Maka dia memberikan kita satu orang panggil satu kedudukan yang tinggi ke atas Al-Quran yang kita ada. Orang secara umumnya dia tidak melihat Al-Quran sebegitu. Kita tahulah, memang semua orang tahu bahawasanya Al-Quran ni mukjizat yang kekal, tapi bila kita tanya apa mukjizat Al-Quran, dia tak boleh nak cerita, bahkan dia sendiri pun deraba-raba. Dia sendiri pun tercengang-cengang atas apa maksud mukjizatnya Al-Quran. Mukjizat Al-Quran seperti mana yang akan disebutkan di bawah lagi ni, mukjizatnya datang dalam segala segi dan segala bentuk. Itu satu. Sehari kita bincang tu. Saya taruh saat tu, saya kita bincang tu. Kemudian, mukjizat juga boleh dibahagikan kepada dua kategori yang asing. Yang pertamanya, mukjizat itu sebagai sokongan atas risalah, atas mesej yang disampaikan oleh para rasul. Kalau kita tengok sebelum-sebelum ni, mukjizat yang berlaku tu ialah pembuktian kepada para nabi-nabi, pembuktian kepada umat para nabi-nabi bahawasanya ini ialah nabi Allah yang diutuskan kepada mereka. Jadi risalah itu asing. Dan mesej yang disampaikan, dakwah itu asing, mukjizat itu asing. Dan Nabi Ibrahim berdakwah kepada umat pada masa dia, pada masa baginda sallallahu alaihi wasallam, dan ada mukjizatnya. Nabi Musa berdakwah kepada Bani Israel. Dakwah itu ialah dengan mengajak manusia kembali kepada Allah, tidak syirik kepada Allah, tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah dan sebagainya. Dan ada mukjizatnya. Jadi dia dua. Satu mesej yang kita dengar dengan telinga, khabar, iaitu jangan sembah selain Allah, sembahlah Allah yang satu, jangan buat kerosakan atas muka bumi, jangan langgar pantang larang Allah dan sebagainya. Dan mukjizat yang dilihat. Jadi dia combine di antara dua tu, mesej dan juga penyaksian. Yang kita akses dengan pendengaran iaitu mesej, dan yang kita tengok dengan penglihatan iaitu mukjizat. Ini satu. Berlalunya zaman, mukjizat macam kita sebut tadi, dia habis. Dia hanya untuk mereka yang menyaksikannya. Yang kekalnya mesej. Sebab mukjizat selepas daripada masa berlaku itu, maka dia hanya disampaikan oleh mereka yang menyaksikan kepada orang yang tidak menyaksikan. Jadi yang mesej tu sampai, mukjizat hanya sampai khabarnya saja. Berubah daripada aspek dia dilihat, dia disaksikan, berpindah kepada penceritaan. Dan kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala
melakukan alam ini seperti mana sunnatullah, seperti mana cara urus Allah di atas muka bumi ini. Lama kelamaan mukjizat itu bila bila berlalu generasi dia tidak lagi diterima. Untuk Wan aku cerita dulu ni mitos kot, dongeng kot, sebab tak tengok sendiri. Kalau pergi tengok di Laut Merah pun tak ada dah tanda terbelah dan sebagainya. Dan mesej yang disampaikan oleh para rasul juga dia telah diubah dan diseleweng oleh umat-umat yang datang selepasnya. Sampailah kepada Quran. Maka Quran satu-satunya mukjizat yang menggabungkan di antara dua ni. Dalam tu ada risalah, ada mesej. Dan diri Quran tu sendiri merupakan mukjizat. Maka dia jauh lebih daripada sekadar mukjizat, dia mukjizat yang berserta risalah. Dia mukjizat yang berserta risalah. Dia berbeza. Itu konsep mukjizat yang kita kena faham untuk kita lebih menghargai Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kita boleh saksikan sampai sekarang. Saya kita tunjuk contoh beberapa contoh mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Baik. Maka sekarang masuklah kami dalam surat 106. Maka sekarang masuklah kami dalam menghitung mukjizat-mukjizat baginda secara ringkas sahaja. Kerana mukjizat baginda SAW umpama sangat banyak, boleh jadi sampai 2000 dan 2000 lebih lah, macam yang dihimpunkan oleh para alim ulama kita di dalam karangan-karangan mereka. Sebahagiannya ialah Al-Quran yang maha mulia, yang melemahkan kaum Arab yang fasih-fasih, yang hendak menyusun susunan dan rapi, elok dan lazat pada pendengaran orang yang mendengarnya. Maka di dalamnya berisi syariat Islam semuanya dan padat hukum hakamnya. Dan di dalamnya juga kisah-kisah para kaum dulu kala dan beberapa banyak perbandingan-perbandingan dan lain-lain lagi. Sedangkan baginda tidak tahu menulis dan membaca, maka bagaimanakah baginda boleh mengemukakan sebuah Al-Quran kepada umat? Perkara seperti ini tidaklah diragui dan tidak wajar disangka-sangka oleh mana-mana manusia pun terhadap baginda dengan ia membawa perkara yang karut-marut, melainkan semata-mata tidak mengikut kehendaknya. Maka tidak ada padanya sebarang alasan. Itu satu. Baik. Maka dimulakan dengan mukjizat Al-Quran lah. Sebab mukjizat Al-Quran yang kita boleh akses, yang kita boleh tengok, kita boleh kaji dan sebagainya. Dan para alim ulama kita tidak pernah berhenti dalam berkhidmat kepada Al-Quran. Sepanjang zaman, sejak daripada zaman sahabat ridwanullahu alaihi ajma'in sampailah kepada kita dan sampailah kepada hampir berlakunya kiamat, akan ada sentiasa orang-orang yang berkhidmat kepada Al-Quran. Khidmat kepada Al-Quran di dalam segala aspek yang boleh kita fikirkan dan yang tak mampu kita fikirkan pun untuk berkhidmat. Daripada segala keindahan bahasanya, daripada segala ketepatan faktanya, daripada segala keajaiban-keajaiban yang tidak mungkin boleh dilakukan oleh manusia secara perseorangan ataupun secara berjamaah. Kita bawa beberapa contoh yang menunjukkan tentang mukjizatnya Al-Quran. Dan benda ni dia akan jadi teknikal lah. Cuma kena sabar dengan saya awal lagi. Sebab tu saya pilih untuk ceritakan benda ni pada awal. Kalau kita tengok dalam sirah Nabi SAW, setiap bulan Ramadan, Nabi akan bertadarus, akan mengulang Al-Quran bersama dengan Jibril AS. Pada 10 malam terakhir, Nabi akan i'tikaf di masjid pada setiap 10 malam terakhir Ramadan. Dan pada masa itu, Jibril akan datang bertadarus dengan Nabi apa wahyu yang telah diturunkan. Dalam masa yang sama, Jibril mengajarkan kepada Nabi ayat ini, tempat dia selepas daripada ayat ini, sebelum daripada ayat ini. Surah ini berada pada sebelum surah ini, selepas daripada surah ini. Bukan sekadar kalimah dan ayat, bahkan susunan dan bilangan tu juga diajarkan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Maksudnya dia bukan daripada pandangan Nabi sendiri. Surah ni duduk nombor berapa, surah ni duduk nombor berapa, tak. Memang permulaan Al-Quran secara susunan itu bermula dengan Fatihah, berakhir dengan An-Nas, merupakan susunan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masuk dalam salah satu bentuk mukjizat. 10 tahun Nabi berada di Madinah, maka sepanjang itulah Jibril turun, termasuk juga dengan di Mekah lah, tapi kita fokuskan kepada era Madinah. Sebanyak itulah Jibril turun pada setiap 10 Ramadan akhir untuk bertadarus dan juga untuk menyusun Al-Quran atas bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan pada tahun yang ke-10, tahun yang terakhir. Pada tahun yang terakhir Nabi beriktikaf 20 malam.
Malam-malam yang tahun-tahun sebelum tu 10 malam saja. Tahun yang ke-10 Hijrah, tahun terakhir Nabi SAW, Nabi beriktikaf pada 20 Ramadan terakhir. Maksudnya start daripada malam 11 Ramadan sampai malam akhir Ramadan Nabi beriktikaf di masjid, dan Jibril bertadarus dengan Nabi dan menyusun Al-Quran itu sebanyak 2 kali. Dia berbeza dengan tahun-tahun sebelum ni. Dia seseolah isyarat bahawasanya ini tahun terakhir Nabi SAW berada di atas muka bumi sebelum dijemput kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka susunan Al-Quran, bila dilihat ulama menyedari hakikat bahawasanya Al-Quran ini merupakan setiap satu sudut dan seginya merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bererti setiap satu daripada susunan dan setiap satu daripada perletakan ayat dalam Al-Quran itu merupakan ada rahsianya yang tersendiri. Kalau kita buat lari susunan tu, kita tukarkan susunan surah contohnya, surah yang ke-71 kita letak ke surah yang ke-40 contohnya, maka mukjizat itu akan lari. Saya bagi beberapa contoh mudah. Ini contoh mudah. Surah dalam Al-Quran ada 114 tak? Surah yang paling panjang Al-Baqarah. Dengan 250 ayat lebih. 258 ayat. 286 ayat. 286 ayat. Surah yang terpendek dalam Al-Quran berisi 3 ayat, kan? Ada berapa surah yang 3 ayat ni? Surah yang 3 ayat ada berapa? Ni saya duk tunjuk ni. Ada 3 surah dalam Al-Quran yang terisi 3 ayat saja. Yang paling pendek. Kena bilang pula lah. Soalan yang seterusnya, surah apa? Al-Kawthar. Lagi? Surah Al-Asr. Lagi? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. 3 surah yang memiliki ataupun mengandungi hanya 3 ayat. Hanya 3 ayat. Dalam Al-Quran, antara salah satu daripada kriteria yang membuktikan kebenaran Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mencabar kaum musyrikin pada masa itu, kalau tak percaya Quran ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka buatlah surah macam Al-Quran. Dan cabaran itu dia berperingkat. Yang pertamanya Allah kata, kalau tak percaya Quran ini daripada Allah, maka datangkan sebuah Al-Quran. Full. Buat main macam ni sebiji. Seumpamanya. Cabaran itu tidak pernah disahut oleh siapa-siapa. Kemudian Allah rendahkan cabaran tersebut kepada 10 surah. 10 surah saja. Buat main 10 surah macam Al-Quran. Kalau boleh. Tak ada juga. Allah rendahkan lagi cabaran. Kalau kamu tidak percaya ataupun ragu-ragu tentang Al-Quran ini datang daripada Allah, in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum. Kalau kamu ragu-ragu tentang hakikat Al-Quran ini, kami turunkan kepada hamba kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datangkan satu surah yang seumpama dengannya. Satu ya. Kita adat manusia lah secara psikologinya, kalau ada surah yang sampai 260 lebih ayat dengan surah yang hanya 3 ayat, hak mana kita nak buat? Tak. Psikologi manusia. Mesti kita nak buat yang lebih mudah. Cabar tak ada siapa yang aku nak buat Baqarah ataupun aku nak buat Ali Imran, tak ada. Dia benda yang bukan, kita bukan macam tu. Manusia ni Allah jadikan untuk memilih yang lebih mudah. Yang lebih mudah. Dia sama jugalah kalau kita ada tugasan yang diberi masa setahun, kita tak buat hari ni. Setahun lagi lah. Ada rotek kereta motor kita pun dah bayar dah. Dah bayar dah hari ni untuk tahun depan. Tak ada siapa yang minggu depan aku nak bayar hak tahun depan punya. Memang macam tu. Jadi Quran pun sama. Memahami cabaran Allah dalam cuba untuk meniru Al-Quran juga difahami dengan makna yang sama. Dan kalau ada surah yang panjang, yang sederhana panjang, yang agak pendek dengan yang pendek, hak pendek itulah. Hak tu yang paling mudahnya. Sebab kalau berjaya buat,
Maka berjayalah orang yang cuba melakukan itu untuk membuktikan Al-Quran ini bukan daripada Allah, bahkan hanya ciptaan manusia. Jadi, balik pada 3 surah tadi. 3 surah ni, 3 ayat lah. 3 ayat. Dalam 3 surah ni, surah mana hak paling pendek? Surah Al-Kawthar. Tahu mana kata dia paling pendek? Dia tu circular argument. Pasal apa dia pendek? Sebab dia pendek tu sama. Pasal apa buat macam ni? Sebab nak buat macam ni Ada. Dia kena ada jawapan hak-hak tepat. Kena ada jawapan hak berfakta. Pasal apa dia paling pendek? Sebab bilangan kalimahnya paling sikit. Soalan seterusnya, berapa bilangan kalimah dalam Al-Kawthar? Di 3 ayat tak kalimah, perkataan. Kalimah. Macam qul huwallahu ahad, 4 kalimah. Jadi ni yang saya kata tadi, kita kadang-kadang take for granted Al-Quran ni. Dia sangat simple sampai kita simplekan dia. Sampai sesimpel-simpelnya. Dia ada 10 kalimah. 10 kalimah. Inna a'tainakal kautsar, 3. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. 10 kalimah. Yang apa tu kena bilang lah, nak membuktikan bahawasanya dia yang paling pendek, kena bilang pula iza ja ada berapa. Kena bilang pula wala as ada berapa. Bilang sendirilah. Bilang sendiri. Tu kerja rumah lah. Bilang sendiri. Untuk betul tak 10 ni, Ustaz Amir abang betul bilang. Sebab dia fakta. Fakta dia tak boleh dia tak boleh kita tak boleh kalih fakta. Jadi untuk bukti, dan kita boleh akses benda tu. Dia bukan macam Bible dulu yang hanya ada pada gereja tertentu, orang dengar saja apa yang Pedri kata. Ada Al-Quran tidak diturunkan macam tu. Al-Quran tersebar pada semua orang. Jadi bilang sendiri. Saya abang satu tu lah 10 kalimah. Jadi bilang. Wal as ada berapa kalimah? Iza ja'a nasrullahi wal fath ada berapa kalimah dan seterusnya. 10 kalimah. Jadi nak kena ingat angka 10 tu. Angka 10 ni ada peranan yang penting. Setiap satu surah dalam Al-Quran, dia ada cap jari dia. Seperti mana kita ada cap jari kita ada IC kita yang tak sama macam orang lain. Al-Quran juga dia ada cap jari dia yang tidak ada sama dengan surah-surah yang lain. Setiap satu daripada 114 surah tu dia ada cap jari dia sendiri yang tak ada pada yang lain. Yang tak sama dengan yang lain. Kadang-kadang kita baca ayat ni macam sama macam ayat ni, macam ni, tak. Tapi bila dilihat daripada bentuk yang tepat, setiap satu daripada surah-surah, bukan setiap ayat lah, setiap satu daripada surah-surah Al-Quran ni, dia ada keistimewaan yang tak ada pada surah-surah yang lain, walaupun sama-sama dalam Al-Quran. Jadi ada 114 surah, ada 114 bentuk cap jari yang ada dalam Al-Quran. Jadi bukan satu surah satu cap jari tak. Satu surah tu kadang-kadang lebih daripada satu cap jari. Yang tak sama, yang menjadikan dia berbeza dengan surah-surah yang lain. Walaupun bunyi lebih kurang sama. Kita tengok surah Al-Kawthar. Dia punya cap jari dia. Kan? 10 kalimah. 10 kalimah dalam surah Al-Kawthar. Dalam surah Al-Kawthar ni, bagi siapa-siapa yang membacanya serta memahami maknanya, ada satu tarikh, masih bermain dengan angka, ada satu tarikh yang tidak dapat disangkal oleh sesiapa pun dalam surah Al-Kawthar. Tarikh ni tak ada siapa beza, tak ada khilaf tarikh satu ni. Tapi tak sebutlah tarikh tu dalam surah Al-Kawthar tu, cuma difahami daripada ayat yang ada dalam surah Al-Kawthar. Agak-agak saya bagi clue, fasalli li rabbika wanhar. Korban. Korban jatuh pada hari raya korban. Jatuh pada berapa tarikh raya korban kita? 10 Zulhijjah. Dia bukan 9, dia bukan 11 Zulhijjah. Tak ada siapa pun khilaf. Tu jawapan hak mudah. Orang tanya bila nak raya haji ni? 10 Zulhijjah. Ni tahun ni kita raya puasa bila? 1 Syawal lah. Bukan kata tahun ni, tahun lepas pun 1 Syawal. Tahun sebelum 1 Syawal. Dia tarikh yang dia tak akan ubah. Tak ada khilaf di kalangan ni. Maka pada fasalli li rabbika wanhar, sembahyang dan berkorbanlah. Maka hanya ada satu tarikh yang tepat dengan konteks tu.
iaitu pada 10 Zulhijjah. Sebab pada hari itu saja kita semayang raya, dan dengan semayang lepas semayang raya tu baru kita korban. Hari Tashrik had 3 tu kita tak semayang raya. Subuh kita semayang lah, tapi raya kita tak semayang lah. 11, 12, 13 tu kita korban saja. Sebelum daripada tu, wukuf dan sebagainya tak ada semayang raya. Kalau kita sembelih pun. Maka tarikh yang hanya membetuli fasal li rabbika wanhar hanya 10 Zulhijjah. Dia ada 10 ayat, dia ada 10 kalimah. Dan di dalamnya ada 10 Zulhijjah tanpa disebutkan angka 10 tu. Ini satu cap jari dia. Kemudian kalau kita breakdown struktur ayat dalam surah Al-Kawthar ni, setiap ayat dalam surah Al-Kawthar dibina dengan hanya 10 huruf. Dibina dengan hanya 10 huruf. Maksudnya kalau kita buang, kalau kita potong huruf yang berulang dalam setiap ayat, hanya ada 10 huruf yang digunakan di dalam setiap ayat. Contoh macam saya bagi bahas contoh mudah, kalimah kakak kan, kalimah kakak, K-A-K-A-K, kakak, dia hanya ada 2 huruf ya. K dengan A. Dengan kaedah yang sama, kalau ibu-ibu ayah-ayah balik buat, kalau nak buat la ni pun boleh tapi kita makan rasa lah. Potong ayat huruf yang berulang. Kita akan lihat setiap ayat dalam surah Al-Kawthar dibina dengan hanya 10 huruf. Inna a'tainakal kautsar ada 10 huruf saja dalam tu. Fashalli li rabbika wanhar ada 10 huruf saja dalam tu. Inna syani'aka huwal abtar ada 10 huruf saja dalam tu. Bila kita gugurkan huruf yang berulang. Bila kita gugurkan huruf yang berulang. Dan macam alif, hamzah tu sekali lah. Alif ada satu dalam tu. Lepas tu nun. Lepas tu a'taina alif dah ada inna tadi ni. Ain ada satu. Ta ada satu dan seterusnya. Maka setiap satu ayat dalam Al-Kawthar ni Allah gunakan hanya 10 huruf untuk bentukkan ayat tu. Ayat tu. Ayat yang pertama ada 10 huruf, ayat yang kedua ada 10 huruf, ayat yang ketiga juga ada 10 huruf. Jadi Al-Kawthar ada 10 kalimah. Di dalamnya ada 10 Zulhijjah secara pasti. Ayat yang pertamanya dibina dengan 10 huruf. Ayat yang keduanya juga dibina dengan 10 huruf. Ayat yang ketiga juga dibina dengan 10 huruf. Pi lagi. Baru 5. Kita nak bagi cukup 10. Huruf yang tidak berulang hanya sekali saja dalam surah Al-Kawthar. Juga ada 10. Huruf Ain, huruf Shin, dan sebagainya. Dia sekali saja Allah gunakan dalam surah Al-Kawthar tu. Balik bilang. Kalau tak percaya, saya tak katalah tuan-tuan mak ayah tak percaya ke saya, tapi tak buat sendiri untuk kita tengok betul tak hal ni. Hanya ada 10 huruf yang tidak berulang di dalam surah Al-Kawthar. Jadi alif ada banyak tak bilang lah. Lam ada banyak tak bilang lah. Macam ta ada sekali, ada ain ada sekali, ada shin ada sekali saja dan sebagainya. Satu tu saja. Dia ada 10 huruf yang Allah gunakan hanya sekali dalam surah Al-Kawthar. Huruf yang berulang, lawan dia. Huruf yang berulang dalam surah Al-Kawthar ni ada banyak lah. Huruf yang paling banyak berulang dalam surah Al-Kawthar ialah huruf alif ataupun alif hamzah tu. Dia paling banyak dalam Al-Kawthar. Agak-agak ada berapa kali Allah gunakan alif dalam Al-Kawthar? 10. Bilang tengok. Huruf alif ialah huruf yang paling banyak berulang dalam Al-Kawthar. Alif sama ada hamzah ke, tak ada hamzah ke, dia tikar alif tu lah. Tikar alif tu. Dia diulang sebanyak 10 kali dalam Al-Kawthar. Juga ada 10. Patah balik. Al-Kawthar ada 10 kalimah. Di dalamnya ada 10 Zulhijjah. Ayat yang pertamanya dibina dengan 10 huruf. Ayat yang keduanya dibina dengan 10 huruf. Ayat yang ketiganya dibina dengan 10 huruf. Huruf yang tidak berulang dalam Al-Kawthar ada 10. Huruf yang paling banyak berulang dalam Al-Kawthar ialah huruf alif sebanyak 10 kali. Surah yang berakhir dengan huruf ra seperti Al-Kawthar. Kanlah kali inna syani'aka huwal abtar. Surah yang berakhir dengan huruf ra dalam Al-Quran ada 10 surah. Cek balik.
Macam Fatihah habis dengan huruf nun. Waladdallin, tak masuklah. Tak masuk. Jadi ada dalam 114 surah dalam Al-Quran, hanya 10 surah yang akhirnya huruf ra. Termasuk Al-Kautsar. 10. Al-Kautsar merupakan surah terakhir dalam Al-Quran yang berakhir dengan huruf ra, iaitu dia surah yang ke-10 yang berakhir dengan huruf ra. Maksudnya lepas pada Al-Kautsar, kalau kita baca lagi sampai An-Nas, kita takkan jumpa dah surah yang akhirnya huruf ra. Al-Kautsar merupakan surah yang terakhir daripada 10 surah tu yang berakhir dengan huruf ra. Al-Kautsar ada 10 kalimah. Di dalamnya ada 10 Zulhijjah. Ayat yang pertamanya dibina dengan 10 huruf. Ayat yang keduanya dibina dengan 10 huruf. Ayat yang ketiganya dibina dengan 10 huruf. Huruf yang tidak berulang dalam Al-Kautsar ada 10. Huruf yang paling banyak berulang dalam Al-Kautsar ialah huruf alif sebanyak 10 kali. Surah dalam Al-Quran yang berakhir dengan huruf ra ada 10. Dan Al-Kautsar merupakan surah yang ke-10 yang berakhir dengan huruf ra. Dapat tak? Dan huruf ra tu sendiri, ni saya nak ajak eja, merupakan huruf yang ke-10 dalam susunan hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra. 10. Ni DNA surah yang paling pendek dalam Al-Quran. Jadi kalau nak buat mai satu surah yang mampu mencabar surah ni, kena ada DNA macam ni. Kena ada cap jari macam ni. Tak sebiji macam ni, tapi kena ada keistimewaan dia. Barulah kita boleh katakan orang ni berjaya mencipta dan berjaya menyahut cabaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hanya 10 kalimah dalam Al-Kautsar, ini dia punya ciri dia. Kita tak masuk bincang tentang maknanya lagi, struktur saja. Membincangkan tentang maknanya akan pergi lebih lagi. Contohnya pada kalimah Al-Kautsar tu, inna a'tainakal kautsar tu, kalimah Kautsar tu boleh jadi 3 hari. Kena buat mukhayyam lain lah. Untuk Al-Kautsar saja. Apa makna Al-Kautsar tu? Maka kita terpaksa ambil balik daripada wadduha sampai ke situ untuk menjelaskan makna inna a'tainakal kautsar tu. Jadi kena ambil daripada wadduha sampailah kepada Al-Kautsar, barulah dapat makna inna a'tainakal kautsar. Sebab salah satu daripada makna Al-Kautsar tu, sesungguhnya kami berikan kepada engkau pemberian yang banyak. Salah satu pada makna Al-Kautsar. Kautsar macam yang masyhur ialah satu kolam yang Allah berikan kepada Nabi SAW lah. Tapi juga ada sebahagian ulama dan juga ramai ulama yang menyebutkan makna asalnya ialah pemberian yang banyak daripada kalimah kathir. Jadi kathir berubah kepada kautsar. Dia morfologi dalam bahasa Arab, saraf dalam bahasa Arab. Maka ulama bilang daripada wadduha sampailah kepada Al-Kautsar, dan semua tu menceritakan tentang Kautsar. Panjang lagi lah. Jadi hak tu makna kita tak masuk. Makna kita tak masuk bincang. Saya nak cerita tentang struktur saja. Jadi ini struktur Al-Kautsar yang bila Allah sebut fa'tu bi suratin min mislih wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Sekiranya kamu ada keraguan tentang apa yang kami turunkan ke atas hamba kami ini, maka datangkan satu surah yang macam dia. Yang macam dia. Dia bukan kalam manusia. Dia bukan, tak ada siapa yang boleh buat. Contoh. Itu satulah. Jadi hak tu secara mudahnya, psikologi manusia Allah tepuk macam tu je. Allah berikan tamparan kepada kita macam tu ya. Surah yang paling pendek ni pun hampa tak boleh buat. Tu maksud dia. Dengan sependek-pendek surah ni, yang nampak macam mudah ni, bila kita tengok hanya pada surface dia saja, pada dataran luar dia saja, ni pun hampa tak boleh buat. Sebab dalam surah yang pendek ni, dia tak pendek sebenarnya. Tu baru kita tengok daripada sudut struktur, tidak lagi dilihat daripada sudut makna setiap ayat dan sebagainya. Satu. Saya bagi contoh ni nak bagi yang simple-simple, yang bagi mudah kita boleh tengok. Kalau saya tanyalah, Qul huwallahu ahad ni berapa banyak kali dah kita baca? Kathirah jidan, Kautsar. Sangat banyak. Ibu-ibu, ayah-ayah, sedang tak dalam surah
So dalam surah Al-Ikhlas ni, dalam surah Qul Huwallah ni, hanya ada satu kasrah saja dalam dia. Kena cari lah. Perasan tak? Dia hanya ada satu kasrah saja. Yang lain semua baris atas. Dhammah baris atas, fathah baris atas, sukun baris atas. Kasrah tu satu saja. Kan? Satu tu saja. Perasan tak? Perasan tak? Itu. Ya, kita baca saja je kan? Iyalah, maksudnya kita baca, sekali saya contoh pasal apa benda ni jadi. Tapi saya nak buka pendedahan dulu. Nak bagi kita tengok Quran dengan pandangan yang berbeza, insya-Allah. Kita lebih menghargai Al-Quran sebagai satu benda yang bukan biasa-biasa. Daripada sudut mukjizat pun dia berbeza dengan mukjizat yang lain macam saya sebut tadi. Dia berada pada kelasnya yang tersendiri macam saya sebut tadi. Jadi yang ni pun nak bawa ke situ. Jadi kita nak tengok mukjizat Al-Quran ni dalam bentuk yang sepatutnya. Macam yang Allah nak kita tengok Al-Quran. Macam yang Nabi nak kita tengok Al-Quran. Dan ni bukannya kita banyak ulama yang berkhidmat. Kita hanya menyampaikan saja. Kan? Satu saja kasrah yang ada dalam surah Qul Huwallah ni kan? Satu saja. Yang lain semua fathah. Fathah, dhammah, sukun. Fathah, dhammah, sukun. Semua baris atas. Satu je bawah. Pada kalimah yalid. Kalimah yalid. Lam, ya, lam, dal, lam tu. Lam kasrah tu. Dia sebut lam yalid, orang faham lam tu lah. Tak, lam tu kalimah lain. Tak. Yalid tu, lid tu. Tu. Lam pada kalimah yalid tu kasrah. Satu tu saja. Apa maksud dia? Dan kita ambil maksud dulu. Ayat tu Allah ceritakan ataupun Allah menafikan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kan ayat tu kan? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak ada keturunan. Dan Allah tidak diperanakkan. Allah tidak ada asal usulnya. Tidak ada mak ayah dan sebagainya. Ulama menjelaskan kasrah yang berada di situ, dia memberikan satu isyarat kepada bahawasanya bila dilihat makna kasrah pada asal bahasa. Kasrah pada asal bahasa maknanya ialah perendahan dan pemecahan. Di khudu' wal inkisar. Asal makna kasrah, kalimah kasrah tu. Kan? Baris itu nama dia kasrah. Kasrah tu dia ada dua makna. Pemecahan dan perendahan. Khudu' wal inkisar. Maka ulama kata seolah-olahnya Allah meletakkan kasrah pada ayat ini. Seolah-olahnya Allah nak bagi tahu kata idea bahawasanya Tuhan ini beranak pinak ataupun mempunyai keturunan, mempunyai keluarga merupakan idea yang sangat rendah, tak ada nilai. Dan idea yang pecah, tidak ada satu kesempurnaan pada memikirnya. Dia yang cacat, idea yang cacat dan idea yang rendah. Idea yang sumbing dan idea yang rendah. Dengan hanya kasrah tu sepatah tu je. Dengan hanya kasrah, kalau bahasa Kedah ni kan kasrah sekok tu lah. Dengan kasrah sekok tu, ni bahasa Kedah lah, jangan offend lah, jangan rasa, jangan offended lah dengan bahasa ni. Dengan kasrah tu sekok saja, Allah menghancurkan idea bahawasanya ada Tuhan ini ada keturunan, Tuhan ada anak bini, ada pasangan, ada mak ayah dan sebagainya. Hanya dengan kasrah tu satu. Tu dia bersudut makna lah. Pasal apa kasrah tu duduk situ. Dia jadi macam apa masalah kasrah yang ada di sini dan apa besarnya idea pada kasrah ni. Ya, impact. Dan juga selain daripada dia satu-satunya baris bawah yang ada dalam surah ni, apa lagi yang ada di situ? Balik pada kita style kita tadi ni. Berapa kalimah dalam surah Qul Huwallah? Berapa kalimah dalam surah Qul Huwallah? Dia bukan satu angle saja tak. Saya nak bagi tahu kata dalam setiap surah dalam Al-Quran ni, walaupun satu ayat yang kita bincangkan, dia ada banyak angle. Berapa kalimah dalam surah Qul Huwallah? 15. Kalimah yalid berada pada kalimah ke berapa? Kalimah yalid berada pada kalimah 8.
8 bererti, ini matematik sikit lah, awal lagi kan, baru kita berubah akan dan sebagainya. Jadi kita fikir sikit lah, exercise minda. Kalau kalimah yalid, kalimah yang ke-8, sebelum daripada kalimah yalid ada berapa kalimah? 7. Lepas daripada kalimah yalid ada berapa kalimah? 7 juga. Jadi kalimah yalid merupakan tulang belakang surah Qul Huwallah. Dia berada di tengah-tengah, dan di tengah-tengah itulah Allah letak kasrah. Kalimah yalid merupakan kalimah yang ke-8 daripada 15 kalimah Al-Ikhlas. Sebelum daripadanya ada 7 kalimah. Selepas daripadanya ada 7 kalimah. Dia duduk di tengah-tengah kalimah yalid tu. Kalimah yalid yang ada kasrah tu, dia duduk di tengah-tengah. Dia macam kita ni tulang belakang kita lah. Nanti kalau kita lipat buku ni duduk tengah-tengah ni lah. Dia duduk tengah-tengah kalimah kasrah, kalimah yalid yang ada huruf kasrah tu. Tak cukup dengan tu. Berapa huruf dalam surah Qul Huwallah? Saya bagi ni. 47. 47 huruf dalam Qul Huwallah. 47. Lam yang kasrah tu, huruf yang ke-23, huruf yang ke-24. Huruf yang ke-24. Huruf yang ke-24, lam yang kasrah tu. Kan? Ya, lam, dal kan, yalid. Lam tu huruf yang ke-24. Faham gelok lah? Dia ada 47 huruf. Lam yang kasrah tu huruf yang ke-24. Sebelum dia ada 23 huruf, selepas dia ada 23 huruf. Dia duduk di tengah-tengah. Jadi dia memang betul-betul tengah surah. Dan pada tengah surah itulah Allah letak kasrah yang merendahkan dan memperlekehkan dan tidak ada nilai langsung idea tentang Tuhan ini banyak dan berbilang. Itu satulah, dan ada banyak lagi lah DNA dia punya cap jari dalam surah Qul Huwallah ni, dan kita tak dan satu-satu, kita tak dan. Satu-satu. Saya beritahu tu sebab itu yang paling mudah. Ni yang paling mudah. Mukhayyam pula lah. A step closer tu Quran lah. Satu langkah lebih hampir dengan Quran. Ni sebab benda ni benda yang simple-simple. Saya bagi contoh yang simple-simple supaya kita faham. Quran dia bukan biasa-biasa. Kita tak bincang lagi pun daripada sudut maknanya, daripada sudut tafsirnya, dah lagi. Strukturnya saja dah menakjubkan. Tak ada siapa boleh fikir nak buat lagu tu. Sebab dia bukan fokus asal. Fokus asal ialah pada risalahnya, pada mesejnya, isi kandungannya. Tapi yang kita kata secondary ni, dia bukan yang prime lah. Yang secondary ni pun dia masih lagi mukjizat. Kalau ini yang mukjizat, tujuan asas diturunkan Al-Quran itu sendiri jauh lebih besar mukjizatnya. Sebab ni benda yang simple je. Benda susunan, struktur ayat dan sebagainya. Jadi itu sendiri dah mukjizat. Apatah lagi isi kandungannya. Dan maka bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanyakan tentang bagaimana akhlak Nabi SAW, Al-Quran. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu berada dalam Al-Quran. Itu satu. Saya nak lajak pergi lagi pandangan ni. Kita akan pergi sikit lagi. Satu step lebih dekat. Al-Quran ni yang sebanyak-banyak tu, 6,200 ayat lebih ni. Maka Sayyidatina Aisyah kata, itulah akhlak Nabi SAW. Susah untuk kita dapat kedalaman dan sejauh mana kesempurnaan akhlak baginda Nabi SAW. Susah. Jauh. Tak terjampai oleh akal kita dan tak terjangkau oleh tangan kita. Al-Quran yang 114 surah ni, Allah compactkan dalam satu surah. Isi kandungannya. Surah Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab. Allah compactkan itu dekat 7 ayat. Maka 7 ayat Fatihah tersebut, salah satu yang kita boleh lihat dan kita boleh keluarkan daripadanya ialah akhlak baginda Nabi SAW. Satu dan sebagainya. Al-Fatihah juga boleh menjelaskan kepada kita perjalanan akhirat kita. Ini semua ni ulama dah jalan, dah susun dah. Melihat Al-Quran, melihat Al-Fatihah daripada beberapa aspek.
Al-Fatihah inilah yang kita baca sekurang-kurangnya 17 kali dalam sembahyang kita setiap hari, yang kita take for granted. Maknanya kita boleh faham lah, tapi apa yang di situ, apa yang terkandungnya, apa konteksnya, apa dia punya makna-makna yang sangat-sangat luar dan luar biasa dan besar di dalam Al-Quran, dalam Fatihah tu. Sebab dia merupakan kumpulan daripada surah yang lain. Makna-makna, ma'ani setiap surah dalam Quran tu terkandung dalam Fatihah. Maka Fatihah juga perlukan kepada mungkin beberapa kali kita hidup dan mati pula untuk kita faham. Kalau setakat sekali hidup mati kita ni, mungkin tak habis kita faham Fatihah. Ada ulama yang mensyarahkan Fatihah dan sama tebal macam Quran, Fatihah saja. Tapi kitab dia tu sama tebal macam Quran dah. Ni baru karya seorang dan tidak selainnya. Muqayyam pula. Fatihah saja. Ni promote ni. Ni promote ni. Contohnya kalau Al-Fatihah itu dilihat daripada sudut dia merupakan map akhirat. Contoh, dia merupakan map akhirat. Apa yang berlaku di akhirat dan sebagainya. Sebab memang ada ulama yang melihat daripada sudut tu. Sebab dia tengok daripada Alhamdulillahirabbil ayat yang ada Alhamdulillahirabbil ni ada 3 saja dalam Al-Quran. Satunya dalam surah Fatihah, kemudian ada 2 ayat yang lain dalam surah yang lain. Setiap satu ayat yang lain daripada Fatihah ni, 2 ayat yang lain tu, contoh macam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin tu kan. Ayat-ayat yang menyebut Alhamdulillahirabbil ni, dia konteksnya semua akhirat. Dia semua kisah akhirat. Kan? Macam Alhamdulillahirabbil tu ialah kalam ahli syurga di dalam syurga. Kemudian ada satu surah yang lain pun yang menceritakan tentang Alhamdulillahirabbil juga cerita pasal akhirat. Maka daripada situ ulama bina naratif. Kita boleh tak, contohlah ni bahasa kita mudahlah, kita baca Fatihah dengan suara latar akhirat. Maksudnya kalau kita baca Fatihah ni, boleh tak kita buat montaj yang cerita tentang kita punya perjalanan akhirat kita. Dan ulama buat susun jadi dan betul. Dia bermula dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah tu asinglah lah. Sebab bismillah ni ada pada semua surah melainkan surah Taubah. Jadi dia berada pada kedudukan yang asing, dia di kelas yang berbeza. Hak tu asing. Yang membezakan Fatihah dengan surah yang lain ialah bermula dengan ayat yang kedua dia lah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pujian kepada Allah di akhirat. Dia bermula dengan sujudnya baginda Nabi SAW di bawah arash, memohon untuk dimulakan hisab yang kita sebut sebagai syafa'atul uzma tu. Kan? Dah lama sangat berdiri, tak ada buat apa ni. Ada yang tenggelam dalam peluhnya dan sebagainya ketika di mahsyar ni. Sampai dalam satu riwayat hadis menyebutkan ada orang yang pada ketika tu mental dia breakdown. Dia kata, ya Allah, kalau aku ni ahli neraka, masukkan aku dalam neraka. Tak lama tunggu dah. Sebab penantian tu satu penyiksaan. Lama, duduk berdiri saja tak buat apa ni. Dia bukan berdiri tak buat apa. Dia duduk fikir, aku dulu ada salah lagu ni, aku jentik telinga kawan ni, aku kepak ranting kayu kau ni. Benda hak kecil-kecil tu pada waktu tu jadi besar. Sebab masa yang lama tu. Dia tak fikir dosa besar-besar tu. Sebab hak tu confirm dah. Hak halus-halus ni. Halus-halus ni. Aku sindiak kawan ni, dia berasa ke tak. Aku melawak kasak dengan dia berasa ke tak. Dia fikir tu. Sampai dia breakdown. Kalau aku ni neraka, masukkan dalam neraka. Benda tu tak ada siapa akan kata secara waras. Sebab tahu dah neraka ni lebih teruk daripada tu. Tapi sebab tak tahan dah di situ. Tak tahan dah di situ. Jadi kalau aku neraka ni, masukkan aku dalam neraka. Minta lah. Sebab tak boleh dah. Diri saja ni dah. Tekanan mental ni lebih teruk daripada tekanan fizikal. Dimulai tu. Maka Nabi dia cerita situ lah. Kemudian kita maklum semua ceritanya para manusia bergerak menuju kepada seorang Nabi, kepada seorang Nabi, kepada seorang Nabi, kepada seorang Nabi. Semua para Nabi-Nabi ni mengelak untuk menjadi wakil untuk berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memohon supaya majlis itu diteruskan
Sampailah kepada baginda Nabi SAW, Nabi kata, Ana laha, aku yang akan minta kepada Allah. Maka Nabi sujud di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah dengan pujian yang tak pernah diucapkan sebelumnya oleh mana-mana makhluk. Tak pernah dengar lagi pujian lagu tu. Kita pun tak pernah dengar lagi. Nanti dengar di sana. Maka tu starting Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam konteks ni, dalam tema akhirat ni. Ar-Rahmanir Rahim, hisab Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dia pilih dan yang dia kasih. Maliki Yaumiddin, untuk hamba-hambanya yang diambil kesalahan tersebut secara teknikal dan juga secara satu persatu. Ni salah, hang buat salah, ni benar yang hang buat salah, ni benar yang hang buat salah, ni benar yang Maliki Yaumiddin, Tuhan yang membalas pada hari pembalasan. Kira tu. Maka Ar-Rahmanir Rahim dan Maliki Yaumiddin hisab. Ihdinas siratal mustaqim, pengampunan Allah atas mereka yang dia nak ampunkan. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka situlah timbangan amalan dan sebagainya. Di situlah dia relate di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, mengisahkan tentang perjalanan sirat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ialah mereka yang berjaya melepasi sirat tersebut masuk ke dalam syurga. Ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, ialah mereka yang gugur di atas sirat tersebut masuk ke dalam neraka. Maka secara daripada satu sudut tu saja, Fatihah berjaya memberikan kita maps, gambaran bagaimana akhirat akan berlangsung. Tu satu sudut bagaimana ulama melihat Fatihah. Dan ada ulama yang melihat Fatihah sebagai pembukaan kepada cara memahami akhlak baginda Nabi SAW. Hak kita nak bincang ni. Bagaimana Nabi, orang yang sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya ada positive thinking yang sentiasa tak pernah hilang daripada diri Nabi SAW. Apa pun puji Allah. Dalam keadaan dapat kegembiraan pun puji Allah. Dalam keadaan diuji oleh Allah dalam kesusahan pun memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Dan bagaimana pengenalan makrifah Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Rabbil Alamin, Maliki Ar-Rahmanir Rahim dan sebagainya tu. Maliki Yaumiddin dan sebagainya. Maka daripada sudut Fatihah tu, kita boleh keluarkan pula beberapa peribadi dan karakter Nabi SAW hanya dengan Fatihah. Ini bukan tafsir asas macam yang kita baca dalam terjemahan. Ini hasil daripada tadabbur ulama. Memahami bagaimana Fatihah itu merupakan anak kunci yang membuka kefahaman Al-Quran. Maka bila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata kana khuluquhul Quran, maka dalam Fatihah itu pasti ada tunjukkan-tunjukkan yang jelas apa dia sifat-sifat Nabi SAW. Berapa muqayyam dah kita ni. Ya, dia ada riwayat yang mengatakan Allah zahirkan apa yang kita buat. Dia macam skrin depan kita. Satu. Tengok sendiri dia ada video CCTV, recorded video tu satu. Dia ada rekod catatan malaikat, dan dalam Yasin Allah sebutkan kaki dan tangan kita akan bercakap apa yang dia buat. Mulut tutup. Sebab mulut ni dia boleh lidah tak bertulang kan? Ya, ataupun tidak. Ada sebahagiannya yang Allah bukakan ketika pengadilan umum tu, mahkamah umum tu, ada yang Allah tutup tak dapat apa-apa. Tutup dan sebagainya. Habis. Jadi itulah, kita mudahnya lagu tu je. Berada di padang mahsyar tu satu benda yang cukup susah dah. Dia bukan macam kita tunggu giliak nak ambil ubat dekat klinik kesihatan tu. Tu pun ramai dah. 3 jam tunggu tak panggil lagi. Baru nak ambil darah. Sekali tunggu lagi 2 jam nak jumpa doktor pula. Hak tu pun tak sangga dah. Tu tak boleh duduk. Tu. Naik lift pun batak. Hak tu pun tak sangga-sangga dah. Dia bukan itu. Sebab itulah bila diceritakan sebegitu, kita boleh nampak lah. Kita tak boleh faham, tapi kita boleh nampak bagaimana susahnya mahsyar.
bagaimana susahnya mahsyar. Sampai dia tak sanggup dan dia sanggup masuk neraka. Dia tak sanggup dah berada di mahsyar dan dia sanggup masuk neraka. Sedangkan dia tahu dalam keadaan waras dia takkan minta benda tu. Tak ada siapa minta masuk neraka secara waras. Tapi dalam keadaan tu dia minta. Dan seterusnya. Habis. Balik pada cerita kita balik. Hai. Hai. Hai, ya Allah. Ya, ya, ya. Saya tak dengar. Dan dia ada dua pandangan ulama tentang memahami perjalanan di mahsyar ni. Pandangan yang paling kuat di sisi ulama kita, jumhur mengatakan umat Nabi dia tidak bersama dengan umat-umat yang lain yang mencari nabi-nabi yang lain tu. Umat Nabi dia berada dengan Nabi SAW. Umat Nabi dia berpakaian dan sebagainya. Dia tak sama dengan umat-umat yang lain tu. Sebab kita dah berada dengan kita dah dapat satu sakinah, satu ketenangan hati bila mana berada dalam kumpulan Nabi SAW. Benda ni Allah bagi rasa bila kita di Madinah. Dan kita pergi Madinah dengan Mekah, kita perasan tak di Mekah kita kalut. Hak ni tak dan, hak ni tak dan, sat pergi balik hotel nak kena pergi masjid balik, sat nak balik makan nak kena pergi sana balik, apa guna-guna kan. Di Madinah relax saja. Waktu semayang sama, semayang 5 waktu juga. Pergi dalam masjid juga daripada hotel pergi masjid, tapi tak ada kalut. Sebab ada baginda Nabi SAW. Di Mekah dan juga pada peristiwa haji khususnya itu gambaran akhirat. Di Mekah dan di peristiwa Nabi itu gambaran akhirat. Di peristiwa haji dan sebagainya, wukuf itu seumpama mahsyar dan sebagainya. Tapi di Madinah dengan keberkatan baginda Nabi SAW kita tenang. Kita tenang. Kita tak ada kalut. Ada program susun pergi ziarah Tanu, pergi ziarah ni, dan lagi balik mayang masjid. Dan lagi balik hotel makan. Dan lagi rehat sat. Dan lagi pergi beli barang apa guna ni. Dan lagi pergi beli coklat lah, kurma lah, apalah. Dan pergi masjid mayang dengan imam. Dia sempat. Dia ada ketenangan tu. Masa sama 24 jam juga. Mayang 5 waktu jugalah. Masa makan di hotel pun lebih kurang tu juga. Jarak pun lebih kurang samanya. Tapi di Mekah dia kalut. Di Madinah dia tenang. Ketenangan tu ketenangan hasil daripada wujudnya Nabi SAW di Madinah. Maka di akhirat pun macam itulah. Mengikut jumhur pandangan ulama, di akhirat nanti umat Nabi SAW akan berada dengan baginda Nabi SAW, tak terlibat dengan usaha mencari nabi-nabi yang lain tu. Sebab kita beriman saja dengan nabi-nabi yang lain, tapi kita bukan umat mereka. Bahkan mereka ialah umat Nabi SAW. Dan ada pandangan yang kedua yang menyebutkan kita pun sama-sama turut pergi juga. Duk pergi jadi Honda tu juga, pergi cari Nabi Adam, pergi cari Nabi Nuh, pergi cari Nabi Musa, pergi cari Nabi Ibrahim dan sebagainya tu. Tapi pandangan yang lebih kuat, yang jumhur, pandangan majoriti ulama kita menyebutkan tak, kita bersama dengan baginda Nabi SAW. Baik, kita baca nah, kita baca. Kita baca. Baik, jadi balik cerita kita, balik pada asas kita punya perbincangan kita. Al-Quran perlu dilihat dengan kacamata yang lebih jujur dan lebih tulus dan lebih ikhlas. Dia bukan sekadar bacaan untuk menghasilkan pahala. Dia bukan hanya sekadar ladang pahala kita. Sebab Al-Quran dia ada 3 peringkat. Dia ada 3 peringkat bagaimana seseorang itu melihat Al-Quran. Yang paling asas Al-Quran ialah ladang pahala. Dan benda tu bukan benda yang buruk lah. Bahkan benda tu benda yang Nabi bagi tahu. Setiap huruf dalam Quran 10 pahala. Alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dia ladang pahala kita. Tak tahu makna pun dapat pahala. Dia berbeza dengan zikir dan sebagainya. Zikir, selawat dan sebagainya, tak tahu makna, tak ada pahala. Ya. Sat. Maksud tahu makna tu maksudnya kita tahu kita kata apa. Contoh subhanallah, kita tahu kita memuji Allah. Tahu makna dah lah tu. La haula wala quwwata illa billah, kita tahu kita memuji Allah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, kita tahu kita meminta kepada Allah. Tu je, tu maksud tahu makna. Bukan tahu secara harfiah ni. Sabar.
Sebab mukayam pula kita, mukayam pula kita. Maksud tahu makna ni kita tahu hak kita kata ni kita memuji Allah. Hak kita kata ni kita memohon kepada Allah. Sebab tu imam baca doa walaupun kita tak tahu doa tu kita tahu kita tengah meminta sesuatu kepada Allah. Meminta tu kira tahu makna lah. Meminta tu tahu makna walaupun tak tahu benda apa. Ikutlah tu imam nak minta apa pun. Amin saja. Yang penting kita tahu kita minta kepada Allah sesuatu. Maka dah dapat dah makna dia. Jadi subhanallah tu makna dia memuji Allah, alhamdulillah tu makna dia memuji Allah, Allahu akbar tu makna dia memuji Allah, la ilaha illallah tu makna memuji Allah dan seterusnya. Itu maksud tahu makna. Walaupun tak tahu secara jelas dan secara detail makna satu persatu tu. Sama juga dengan hizib kita dan sebagainya. Kalau tahu tu lebih baguslah. Tapi kalau tak tahu pun kita tahu ni kita tengah meminta sesuatu pada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Tu dah kira tahu makna. Tapi Quran ni tak tahu makna sampai ke taraf tu pun, hanya tahu bahawasanya dia Quran, dapat pahala. Dapat pahala. Dia salah satu daripada disebutkan oleh ulama sebagai ta'rif Al-Quran, al-muta'abbad bitilawatih, yang dijadikan ibadah dengan hanya membacanya. Bacaan dia tu sendiri dah ibadah walaupun tanpa tahu makna. Tengok pun dah dapat pahala dah. Dengar pun dah dapat pahala dah. Baca tanpa tahu makna pun dapat pahala dah. Ni Al-Quran. Ni dataran yang pertama, hubungan kita dengan Al-Quran. Hubungannya ialah dia ladang pahala kita. Hubungan yang pertama. Dataran yang lebih tinggi, Al-Quran sebagai pedoman dan panduan. Dia jadi buku undang-undang kita. Macam buku perlembagaan kita. Maka hubungan di tahap yang kedua ni ialah hubungan mereka yang cuba untuk menjadi hamba yang sebenar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak tahu apa yang Allah nak daripada kita melainkan dengan kita tahu Quran apa dia. Sebab dalam itulah kita boleh tahu apa yang Allah nak daripada kita. Allah nak kita serahkan keselamatan diri kita segalanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam Quran, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah ke dalam penyerahan diri kepada Allah tu secara sempurna. Jadi kita takkan tahu itu yang Allah nak melainkan kita tahu Al-Quran, melainkan kita baca Al-Quran. Allah suruh kita beribadah kepada dia. Allah sebut dalam Quran, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun, dan sebagainya. Maka hubungan di dataran yang lebih tinggi ialah hubungan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Menjadi dia punya dustur hayah kita. Menjadi kita punya perlembagaan hidup kita. Benda apa nak buat, hak ni Tuhan bagi, hak ni Tuhan tak bagi. Hak ni Tuhan suruh, hak ni Tuhan larang dan sebagainya. Ini dataran yang kedua. Tapi dataran yang kedua ni kalau tak dijaga dengan elok, dia jadi macam peguam dengan buku undang-undang. Dia akan ada loophole. Benda ni boleh buat pasal ni boleh, ni boleh. Sedangkan ada yang lebih late dan sebagainya. Macam peguam lah. Digunakan segala apa yang dia ada untuk memenangi kes. Dan ini antara perkara yang sering ditegur oleh guru-guru kami lah, para masyayikh baik yang di Arab dan di tempat kita ni. Dia kata jangan kamu dengan Al-Quran seperti mana lawyer dengan buku undang-undang. Maksudnya hak ni sunat je, tak payah buat. Benda ni makruh boleh buat. Jadi lagu tu makruh je. Hak ni pun sunat je. Dia kita punya pendirian dan juga kita punya pendekatan kita. Hak ni tak wajib. Sunat lah, tapi hak ni tak wajib. Ni tak payah buat. Hak ni makruh, tak haram, boleh buat. Jadi macam tu. Faham tak? Dia jangan sampai ke situ. Dan ini sering diperingatkan oleh para guru-guru, para masyayikh baik yang di Arab ataupun di tanah Jawi kita. Jangan jadikan Al-Quran dengan kamu seperti mana lawyer dengan buku undang-undang dia. Jadi, kalaulah dia salah pun dia tetap nak menang. Ataupun kat orang lain dia keras, kat dia ada khilaf. Orang tanya kat dia, ni hukum ni tak boleh ni. Tapi dia buat. Tak apa, ada pandangan kedua daripada ulama yang membenarkan. Dia jadi perangai lagu tu. Jadi perangai lagu tu. Lagi banyak mengaji, lagi tak beramai. Itu masalah. Ngaji kau banyak, ngaji hukum fiqh lah apalah. Tengok lebih teruk daripada hak sebelum mengaji. Kitab pun banyak beli, tapi lagi teruk. Lagi teruk. Benda ni tak payah buat sebab benda ni ada khilaf. Ulama kata tak wajib pun. Ni khilaf di antara sunat dengan harus, tak payah buat lah, ambil harus. Dia ambil yang ringan. Ni dataran yang kedua. Dataran tu elok dah, tapi kadang-kadang dia tergelincir. Dataran yang kedua menjadikan Al-Quran sebagai dustur hidup.
Jadi perlembagaan hidup kita. Ini dataran yang kedua. Dataran yang ketinggi ialah melihat Al-Quran sebagai mukjizat macam yang kita bincang tadi. Di sesuatu benda yang agung datang daripada Allah yang Maha Agung kepada baginda Nabi junjungan kita yang agung. Di benda yang agung. Dia tak ada dalam dunia ni hak macam ni. Tak ada. Tak ada dalam dunia ni yang sebegini. Susunannya, isi kandungan dan sebagainya. Istimewanya. Kan? Dalam surah Yasin contohnya bila Allah sebut kullun fi falakin yasbahun kan. Kullun fi falakin yasbahun. Kan? Segala bintang-bintang yang di langit, planet-planet dan sebagainya itu berputar pada orbitnya yang tersendiri. Kan? Kalimah kullun fi falakin tu dibaca pada depan dan belakang sama. Dia macam kalimah kakak tadi ni. Baca kod ni pun bunyi kakak, banyak kod ni pun bunyi kakak. Allah memberikan ayat tersebut daripada makna sampai ke gambaran. Allah sebut benda yang sama. Di satu penceritaan yang khas dengan ciri Al-Quran. Apa yang Allah ceritakan tu kita boleh gambar macam tengok movie. Macam tengok gambar. Disampai kepada minda. Sebab kullun fi falakin tu kaf lam fa ya fa lam ka. Kalau terbalik pun bunyi sama. Huruf yang sama. Dipanggil dalam bahasa dalam linguistik dia panggil palindrom. Macam kalimah kakak tu lah. Kalimah kakak. Kalau bahasa orang putih dia ada riska. Riska tu belah ni pun bunyi riska. Kalau baca belah ni pun bunyi riska. Kena try R-A-C-E-C-A-R. Kalau start daripada R tu pun R-A-C-E-K-A-R. Dan dia baca kod ni pun bunyi hak tu, baca kod ni pun bunyi hak tu. Sama macam kalimah kakak lah. Kakak pun kalau start kod ni pun bunyi kakak, kalau start kod ni pun bunyi kakak. Daripada kiri ke kanan kakak, daripada kanan ke kiri kakak. Dalam ilmu bahasa disebut sebagai palindrom. Sama juga dengan kullun fi falakin itu dia juga dalam bentuk yang sama. Maksudnya kalau kita tulis huruf sepatah-patah, kaf, lam, fa, ya, fa, lam, ka. Setiap hurufnya bertemu dengan huruf yang pertama bertemu dengan huruf yang terakhir. Sama fa. Kaf sama kaf. Huruf yang kedua, lam, jumpa dengan huruf yang kedua terakhir, lam juga. Dia membentuk satu, kalau kita lukis dia akan jadi macam orbit di langit. Macam pasangan. Dia memberikan gambaran bukan sekadar kefahaman, dia memberikan gambaran lagu tu. Maksudnya pusinglah lagu mana pun, ini ketetapan Allah. Dan dalam Al-Quran ada dua saja palindrom. Yang pertamanya kullun fi falakin yasbahun, yang keduanya wa rabbuka fakabbir. Kalimah rabbuka fakabbir. Apa makna? Dan Tuhan dan pada Tuhanmu lah. Dan besarkanlah Tuhanmu. Bahasa mudahnya. Agungkanlah Tuhanmu. Kalau kita letak dalam konteks yang sama, maksudnya dalam apa keadaan pun, letaklah dalam keadaan mana pun, besarkanlah Tuhanmu. Wa rabbuka fakabbir. Seperti mana ayat tersebut boleh dibaca daripada depan ke belakang dan belakang ke depan. Dalam kehidupan kita, dalam apa keadaan pun, besarkanlah Tuhanmu. Wa rabbuka fakabbir, dalam surah Mudaththir kalau tak silap saya. Dalam surah Yasin. Kullun fi falakin yasbahun. Kullun fi falakin yasbahun. Banyak. Sebab Al-Quran ni kita lama dah. Saya sebut dengan fenomena kebah. Kita tak berasa dah. Dia mukjizat yang sangat besar, tapi sebab kita akses dengan mudah, macam Fatihah dan sebagainya tu, kita tak berasa apa dah. Kita take for granted. Kita tak berasa dikebah. Tu saya suka guna istilah tu. Dikebah. Kita dah tak ada getaran tu. Kita dah tak berasa dia besar ataupun dia sangat cantik, dia sangat indah dan sebagainya. Sebab tu Dr. Bassam Dr. Bassam Abdul Sa'id, dia salah seorang ulama, dia profesor di Oxford, di Harvard, orang Arab lah, tapi dia jadi profesor bahasa. Dia ada buku tulisan dia tentang
melihat semula Al-Quran dengan cara yang lebih jujur. Dia kata, aku jumpa semua ataupun kebanyakan orang yang aku jumpa yang ahli dalam Al-Quran ni, semua ada satu saja cita-cita, iaitu cita-cita untuk kembali mendengar Al-Quran saat kali pertama dia diturunkan. Macam mana Arab yang kali pertama dengar Al-Quran tersentak, tertarik, terpegun, mengimpikan pengalaman yang sama. Sebab kita dah daripada kecil dengar Al-Quran ni, dikebah. Dikebah. Dia tak berasa apa. Macam mana Arab yang dengar kali pertama Al-Quran, ada yang sujud, ada yang mengeletar, ada yang menangis. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sampai masuk Islam. Kan, bila dia pergi ke rumah adik dia dan adik ipar dia dan sebagainya, dia baca Taha ma anzal Al-Quran ilaika litashqa dan sebagainya tu. Sampai dia masuk Islam. Itu first time dia dengar Al-Quran. Dan sebagainya. Tapi kita dalam fenomena kebah ni lah. Jadi fenomena kebah ni perlu dihilangkan. Macam mana cara nak hilangkan? Pengajian tafsir yang lebih berfokus. Kita memang duk mengaji tafsir. Kita memang ada kelas tafsir dan sebagainya. Tak, dia lebih berfokus. Maksudnya, melihat Al-Quran daripada sudut mukjizatnya. Dataran yang ketiga yang sebut tadi. Kita berada pada dataran yang kedua sekarang ni. Melihat Al-Quran sebagai panduan hidup. Jadi kita faham dia punya isi kandungannya. Allah nak cerita apa, Allah nak abangkan apa kita, Allah nak pesan apa dan sebagainya. Satu lagi. Melihat Al-Quran sebagai mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi yang kita ada di tangan kita. Yang kita ada, yang kita boleh tengok sendiri, kita boleh pegang sendiri dan sebagainya. Muqayyam pula. Baik, itu satu. Sambung. Jom sambung. Setengah dari muka surat 107, setengah daripada mukjizatnya berlaku sebelum hijrah ke Madinah. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, terbelah bulan pada zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi dua belahan. Satu belahan di atas bukit dan satu lagi sedikit rendah. Maka bersabda baginda kepada kaumnya, naik saksi oleh kamu, yakni ucapkanlah dua kalimah syahadah. Terus berkata segolongan kafir Quraisy, telah menyihir akan kamu oleh Ibnu Abi Kabsyah, yakni junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Abu Kabsyah itu ialah suami kepada Halimah Sa'diyah radhiyallahu anhumah. Dan dia hadis lah, ni pun sama ajalah, ada orang petikai lah. Mana tak ada pun bukti bulan pernah terbelah dan sebagainya. Kalau ada mesti direkodkan dalam rekod-rekod yang ada dalam kerajaan besar-besar dan sebagainya, dan benda tu hatta bukan semua orang tengok dan sebagainya. Macam saya sebut tadi, mukjizat ini berlaku pada masanya, pada tempatnya dan untuk orang-orangnya. Soalan mudah kita, bila lah kita tengok bulan?